Bahkan satu ketika bila mana Nabi nak naik mimbar, sahabat duduk di bawah mendengar Nabi mengaminkan 3 kali sebelum Nabi naik ke mimbar. Turun daripada mimbar, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang engkau aminkan?" Nabi kata waktu dia nak naik mimbar tadi, datang malaikat Jibril menyebut kepadanya, "Mintalah perlindungan daripada Allah daripada menjadi orang yang celaka apabila dibacakan selawat tapi dia tidak berselawat ke atas Nabi SAW." Lalu Nabi mengatakan amin. Nabi naik yang kedua, datang malaikat Jibril sekali lagi mengatakan, "Mintalah perlindungan daripada Allah daripada menjadi kelompok orang yang celaka kerana bertemu dengan Ramadan tetapi tidak diampunkan dosanya." Dan Nabi menyebutkan amin. Lalu pada kali ketiga, Jibril mengatakan, "Mintalah perlindungan daripada Allah daripada termasuk kelompok orang yang dicelakakan kerana mereka memiliki ibu dan ayah yang sudah tua tetapi mereka tidak dapat